Jom, nak cari baju raya lah. Sekejap. Ada kerja sekejap. Lah, awak kena teman lah sebab tahun ni raya warna apa? Tak apalah, awak pergi tengok dulu. Sekejap lagi saya ikut belakang. Sekejap. Aduh, sibuk sangat lah dia tu. Alright, dah settle kerja. Mesti bini ingat main telefon kan? Bi, ada nampak isteri saya pakai baju warna putih? Karya Zara. Betul lah dia masuk kedai ni tadi. Itu pun. Bi. Hai, hilang dah. Mana bini aku? Pantang leka sikit hilang lah dia. Ada nampak isteri saya tak? Tak nampak? Dia tak masuk kedai ni. Ni kedai apa ni? Bellery. Bang, ada nampak isteri saya? Bini abang ni? Ada tadi kat kedai. Ada masuk juga tadi sini. Ke kedai sebelah? Sebelah ni kedai apa? Kedai Kiam. Abang dah tengok belah sana? Belum lagi. Abang kena tengok semua bang. Abang kena rajin lah cari. Abang bawa saya? Bang, saya customer bang. Saya nak beli barang saya. Tolong saya belanjalah baju ke apa. Saya puasa tau. Kau tahu awak nak makan Zoho ni? Tak. Bau Zoho? Tak. Okey, jom. Macam bini saya. Panggil dia bang, panggil. Bi. Hai, ada nampak isteri saya tadi? Bang, ada promotion bang? Awak sibuk pula. Okey. Barang pula. Kat sini tak ada bang? Tak ada, dalam film merah tak ada, beli needle pun tak ada. Bang, RM69 bang. Tak payah sibuk lah. Okey. RM69 ke berapa ke, memanglah murah. Saya nak cari barang untuk saya bang. Ya, sekarang ni cari bini saya dulu. Awak yang nampak. Awak tadi kata awak nampak kan? Aduh. Orang lain tak nampak. Kenapalah saya kata saya nampak? Oh, dah puasa ni. Kita masuk setiap kedai. Serius abang, bang. Abang tak tahu ke Bazar Raya kat ICT Central ni ada berapa booth? Berapa kedai dah? 70 booth bang, 70 kedai nak masuk satu-satu. 70? Ni kan Bazar Raya dekat Central ICT. Ada jual baju wanita, baju kanak-kanak, baju lelaki, semua ada. Lepas tu mahal lah kan sebab dalam mall kan? Ada yang RM60 pun ada. Serendah RM60 pun ada? Serendah RM60 pun dah ada. Abang dah boleh pakai baju Melayu full set daripada atas sampai bawah. Handsome dah. Tapi yang premium pun ada lah. Yang premium pun ada, tapi diorang ada promosi sini bang. Lepas tu Bazar Raya ni bermula bila? Sampai bila? Diorang dah start daripada 20 hari bulan Februari hari tu sampai 30 Mac 2025 ni bang. Lepas tu daripada pukul berapa boleh shopping raya ni? Ikut waktu mall lah bang. 10 pagi sampai 10 malam. Oi, bagus lah. Cuma banyak sangat kedai ni. Macam mana nak cari bini saya ni? Tak. Awak bawa saya ke tempat make up ni kenapa? Selalu perempuan pergi tempat make up. Oh, ya? Ni The Raw. Dah lah dia orang ada promosi. Takkan bini abang tak awak daripada tadi awak sibuk dengan promosi. Saya tak boleh. Awak ikhlas tak tolong cari bini saya? Saya ikhlas. Promosi. Mestilah bazar raya ni ada promosi. Sebab itulah saya ada kat sini kalau abang nak tahu. Sebab banyak promosi. Kalau tak, saya tak ada kat sini. Aduh, macam sana ni dah dekat 50 kedai dah. Lagi 20 kedai abang nak ni dah. Saya bagi abang tips lah. Tapi ni charge lebih sikit bang. Okey. Tak apalah. Apa dia? Abang WhatsApp bini abang. Ni confirm jadi punya lah. Okey, nak. Abang kata kat bini abang, cakap abang nak belanja, abang nak bayar semua yang dia beli kat sini. Oh, ya? Jadi confirm. B. Datang Central SCT tengah-tengah ni. Abang belanja shopping raya. Ambil semua kad kredit ni, kad debit, kad persatuan, kad medical card pun ambil sekali. Medical card sekali. Okey. 100 sen? Sen. Jadi ke? Try jadi. Sayang. Mana kad kredit tu? Saya dah banyak dah ni. Nak beli tinggal nak bayar je.